Musim hujan ni penyakit yang paling kerap berlaku adalah cerit berit. Kau tahu tak, ketika cerit berit, apa sebenarnya yang berlaku dalam tubuh kita? Apabila berlakunya cerit berit, kita akan cepat kehilangan air dan cepat kehilangan elektrolit dan menyebabkan kita akan cepat rasa lemah dan letih, mempunyai tanda-tanda demam dan juga pening kepala. Sangat penting untuk kita bezakan cerit berit biasa dan juga cerit berit yang berbahaya. Tahu tak apa perbezaannya? Secara kasarnya boleh dibahagikan kepada dua. Acute diarrhea, jangka masa cerit berit itu berlangsung kurang daripada 2 minggu, ataupun chronic diarrhea, jangka masa berlarutan lebih kepada 4 minggu. Cerit berit yang bahaya mempunyai tanda-tanda seperti berak berdarah, berak berlendir dan juga sakit perut yang berpanjangan. Ni soalan paling popular. Bila seseorang tu tengah kena cerit berit, dia patut ambil ubat untuk berhentikan cerit berit tu ataupun biarkan cerit berit tu berlaku supaya kotoran, toksin ataupun jangkitan kuman tu keluar daripada tubuh dia. Yang mana satu betul? Ubat tahan cerit berit adalah selamat, tetapi ia tidak galakkan untuk beberapa keadaan tertentu di mana pesakit yang mempunyai keracunan makanan yang agak serius akan menyebabkan usus membengkak, dan apabila mengambil ubat tahan cerit berit menerukkan lagi keadaan usus tersebut. Bila masa yang sesuai untuk jumpa doktor kerana masalah cerit berit? Adakah lepas 2-3 kali cerit berit, ataupun lepas 2-3 jam cerit berit, ataupun lepas 2-3 hari cerit berit, ataupun boleh tunggu 2-3 minggu? Yang mana satu? Bergantung kepada keadaan pesakit itu sendiri. Jika pesakit mempunyai tanda-tanda perut sakit yang agak serius, pesakit mempunyai demam, ia perlu dirujuk ke hospital dan mendapat rawatan yang segera. Tetapi jika pesakit masih boleh makan dan minum, ia tidak perlu dirujuk ke hospital dengan segera. Kalau pesakit mempunyai cerit berit, kita galakkan untuk pesakit mengambil minuman berterusan supaya boleh mengimbangkan elektrolit dan juga air di dalam badan. Boleh tak doktor bagi tips pemakanan yang sesuai untuk memberi nutrisi dan juga hydration kepada tubuh kita ketika cerit berit berlaku? Kita galakkan untuk pesakit makan makanan dan juga minuman yang tidak berat, elakkan makanan yang bergoreng, makanan yang pedas dan juga susu, kerana semua keadaan pemakanan ini akan menyebabkan lagi pesakit mendapat cerit berit yang berterusan. Menasihatkan pesakit untuk mengambil makanan seperti bubur, makanan yang berkuah dan juga mengambil minuman supaya dapat mengimbangkan elektrolit dan juga air di dalam badan. So guys, tak kisahlah musim banjir ke, musim cuti sekolah ke, musim kenduri kahwin ke, kalau kena cerit berit, pastikan anda dapat bezakan cerit berit biasa dan juga cerit berit yang berbahaya, terutamanya membawa jangkitan kuman yang berbahaya. Yang kedua, pastikan anda tahu bila kena jumpa doktor. Dan yang ketiga, pastikan anda amalkan pemakanan yang sihat dan sesuai ketika tubuh sedang menghadapi cerit berit. Saya Dr. Muhammad Fairul bin Limun, Consultant Internal Medicine dan Gastroenterologist and Hepatologist di Columbia Asia Hospital Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.